bernama Radio untuk anda. Baik, anda bersama-sama dengan saya Natasha Aimi pada waktu ini, ya, berseorangan dalam dalam program Solusi Sihat. Ya, seperti biasa setiap hari Selasa 12.15 minit tengah hari, ya, kita akan bawakan tentang program-program berkaitan dengan kesihatan yang memang sangat-sangat bagus untuk kita lebih cakna sebenarnya tentang kesihatan kita. Itu yang paling penting sekali. Jadi kepada anda semua yang nak tonton secara langsung program ini, anda boleh terus saja ke Facebook Bernama Radio. Kita bawakan Facebook Bernama Radio, kita bawakan secara langsung program Solusi Sihat ini. Jadi kalau anda ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan, boleh terus saja ke Facebook Bernama Radio. Baik, untuk hari ini kita akan bawakan satu topik yang menarik, iaitu tentang microsleep. Sesaat mampu meragut nyawa, di mana microsleep ataupun tidur mikro merupakan kondisi di mana individu gagal bertindak balas terhadap deria atau erti kata lain terlelap seketika. Dia umum macam tu, ataupun tertidur beberapa saat tanpa disedari. Jadi microsleep boleh berlaku kepada sesiapa sahaja dan ianya berpunca daripada rasa leka dan mengantuk yang tidak terkawal, dan keadaan ini dikatakan boleh menjadi lebih parah sekiranya seseorang itu mempunyai masalah kesihatan. Masalah kesihatan yang lain lah. Dan kemudian ada pula masalah microsleep. Jadi kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi tentang microsleep ini. Kita terus sahaja bersama-sama dengan Profesor Dr. Luis Adai Kalam yang merupakan Presiden Persatuan Sleep Apnea Malaysia. Doktor? Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Doktor. Ya, okay, saya Natasha di sini. Doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami. Oh, sama-sama. Okey, baik Doktor. Sebagai permulaan, mungkin Doktor boleh huraikan dengan lebih terperinci lagi tentang microsleep ini. Silakan, Prof. Doktor. Okey, jadi untuk tujuan pendengar, saya cuba huraikan apa yang sebenarnya maksud microsleep ni. Microsleep ataupun tidur mikro, ini adalah satu episod tidur yang sangat singkat dan biasanya berlaku seketika di antara 1 saat hingga 30 saat. Dan ia ni berlaku tanpa disedari. Dan semasa microsleep, sebenarnya otak beralih ke keadaan tidur walaupun mata mungkin masih terbuka. Ini yang mengakibatkan hilangnya kesedaran terhadap persekitaran. Jadi Natasha kena bayangkan jika seseorang itu memandu pada kelajuan 100 km 1 jam dan mengalami microsleep selama katakan 30 saat, maka pemandu itu mungkin tertidur sekejap sejauh 1.67 km tanpa menyadari apa yang berlaku di sekelilingnya. Ini memang amat bahaya, terutamanya ketika melakukan aktiviti yang memerlukan tumpuan penuh seperti memandu ataupun mengendalikan mesin atau jentera. Memang amat bahaya. Baik, itu dia, memang kita tahulah memang sangat-sangat berbahaya. Cuma je kan, Doktor, kita nak tahu juga kan Doktor kan, bila cerita tentang Prof, tentang microsleep ini, kita nak tahu Prof, punca, faktor, adakah sebenarnya microsleep ini boleh berlaku kepada sesiapa saja? Contohnya macam kalau saya letih kan, terlalu letih. Jadi sebenarnya saya juga berpotensi untuk melalui situasi microsleep tu. Macam mana Prof? Okey. Sebenarnya kita kena tengok dari dasar dari mana puncanya masalah microsleep. Okey? Jadi kalau kita lihat, microsleep ni bukanlah sesuatu penyakit, tetapi ia adalah gejala dari masalah kurang tidur ataupun seseorang tu menghadapi gangguan tidur ataupun kelesuan. Jadi kalau kita lihat, namanya pun microsleep, bukan micro lutut ataupun micro lain. Jadi kita kena melihat bahawa puncanya datang daripada tidur. Betul? Daripada tidur. Jadi di dalam abad yang ke-21 ni, kalau kita lihat, manusia secara umum mengalami 2 ancaman terbesar. Iaitu ancaman pertama, kurang tidur. Okey, kurang tidur. Saya tengok ramai hari ini di kalangan masyarakat Malaysia ni, dia tak tidur 8 jam satu malam. Dia cuma tidur 4 jam, sekadar cukup saja, cukup rehat saja. Jadi bila kita dah kurang tidur, patutnya kita kena tidur 8 jam tapi kita tidur 4 jam.
maka kita dah ada hutang tidur sebanyak 4 jam. Betul tak? Betul. Dan kalau kita ulangi selama 20 hari berturut-turut tidur kurang, maka ia akan menghasilkan satu lagi masalah, iaitu masalah kelesuan. Jadi dia puncanya daripada kurang tidur ataupun kurang tidur disebabkan gangguan tidur, yang mana dia berkait rapat dengan kelesuan dan keletihan. Alright, ini satu daripada sebabnya kenapa berlakunya masalah seumpama ini. Yang kedua ialah bila kita kata ditambah pula dengan manusia di abad yang ke-21 ni, dia juga mengamalkan gaya hidup sedentary. Baik. Ataupun kurang bergerak dan banyak menggunakan peranti-peranti mudah alih seperti handphone, komputer. Sebab hari ini kita tak boleh lari daripada penggunaan alat-alat berteknologi tinggi. Yang mana dia juga mendedahkan kepada kita lampu biru ataupun cahaya biru, blue light. Baik. Ini juga adalah sebahagian daripada apa kita kata punca berlakunya isu berkaitan dengan microsleep lah. Jadi kita kena faham microsleep tu bukan penyakit, tetapi microsleep ni adalah gejala. Baik. Dia adalah gejala ya, bukan penyakit. Jadi bukan maksudnya penyakit. Di sini Prof, sesiapa saja berpotensi untuk mengalami microsleep. Macam tu ya, betul. Okey. Baik. Boleh tak saya tambah sedikit? Boleh Prof. Kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi. Oleh itu rawatan untuk microsleep ni dia bergantung kepada punca yang mendasari masalah tersebut. Itu punca pangkalnya adalah berkaitan dengan tidur. Ada tak seseorang itu mendapat kualiti tidur ataupun kuantiti tidur yang secukupnya ataupun konsisten tidur. Jadi kita kena tengok dari segi itu dulu. Kenapa manusia ni mengalami microsleep? Dulu tak ada. Kes ni bertambah sejak kebelakangan ni saja. Dulu kalau tahun 70-an, 80-an mana ada kes orang meninggal pasal microsleep. Kehilangan nyawa di jalan raya atau lebuh raya disebabkan oleh microsleep. Tapi sekarang dia dah mula menular di abad yang ke-21 sebab masalah microsleep ni bukan saja berlaku di Malaysia, malah di seluruh dunia menghadapi masalah tersebut. Ya. Baik. Itu dia ya. Dulu tak ada ya penyakit microsleep ini. Tapi zaman sekarang ni memang ramai ya yang menjadi mangsa daripada gejala microsleep ini kan Prof. Jadi itu adalah faktor kenapa berlakunya microsleep. Kurang tidur yang akhirnya membawa kepada kelesuan. Okey. Jadi apa sebenarnya yang dilakukan ya oleh kita, masyarakat kita pada abad ini sehingga menjadikan kita ni menjadi salah seorang yang berpotensi ya untuk terkena gejala microsleep ini. Bagaimana Prof? Kalau kita lihat yang pertama ialah macam saya kata tadi, kurang memberi perhatian kepada tidur. Baik. Dan tidak mendapatkan cukup tidur. Okey. Dan saya juga jarang-jarang melihat mereka yang ada masalah berkaitan dengan rasa mengantuk di siang hari membuat sleep test ataupun medical sleep test. Dan untuk mendapatkan laporan medical sleep report untuk mengatasi masalah-masalah di malam tu, iaitu kurang tidur ataupun gangguan tidur, macam semalam saya memberi kuliah untuk hampir seramai 20 orang dalam satu, saya tak nak sebutkan nama syarikat lah. Saya cuma nak maklumkan, saya membuat satu ceramah, saya tanya berapa ramai yang pernah mengalami situasi microsleep. Kelas tu ada 20 orang. Yang angkat tangan 18 orang. 18 orang mengaku dia ada masalah gangguan tidur dan juga masalah microsleep ni. Jadi agak bahayalah bila mereka menggunakan jalan raya ataupun ketiga menggunakan jentera ataupun kerja-kerja berat yang berkaitan dengan keselamatan. Jadi punca pangkalnya datang daripada tidur. Dan juga kita bila bercakap pasal kelesuan ni, bukan kelesuan tu hanya disebabkan oleh masalah gangguan tidur ataupun kurang tidur. Kalau seseorang tu ada masalah seperti masalah kencing manis, dia pun akan rasa lesu. Selain daripada itu, mungkin orang yang ada masalah macam hypothyroidism juga boleh mengakibatkan kelesuan. Jadi faktor tidur tu adalah satu faktor, tapi ada banyak lagi faktor yang juga boleh mengundang kepada
kelesuan. Baik. Jadi Prof, maksudnya di sini gaya hidup kita setiap hari ataupun pekerjaan kita, aktiviti kita sendiri sebenarnya setiap hari yang kita lakukan secara konsisten itu yang membolehkan berlakunya yang microsleep pada diri kita. Begitu ya Prof? Ya, betul. Seumpamanya macam satu lagi perkara yang saya nak sentuh di sini. Dan contohnya macam kita kadang-kala berulang alik daripada tempat kerja ke rumah contohnya. Kita dalam pilot mode. Maksudnya seseorang tu melakukan rutin harian seperti ulang alik perjalanan dari tempat kerja ke rumah contohnya. Memandu Contohnya memandu ataupun menunggang contohnya. Baik. Dia lebih senang untuk mendapat risiko microsleep ni. Kerana apabila kita melakukan sesuatu yang berulang-ulang dan ia akan mengurangkan kerangsangan otak, maka otak kita ni lebih cenderung untuk menjadi kurang aktif. Baik. Bila kurang aktif tu, dia lebih mudah untuk terlelap, Natasha. Okey. Apa lagi bila pemanduan kita sentiasa monotonous ataupun kebanyakan sebab kebanyakan jalan raya dan lebuh raya pun adalah dalam keadaan lurus macam pembaris. Bila dalam keadaan yang lurus, jalan tu lurus, tak banyak belok-belok tu, dia juga mencetuskan keadaan microsleep lah. Okey. Jadi tapi banyak sebab dia. Kita kena tengok kaji dari segi masalah yang utama. Sebab bila saya dapat laporan daripada Nielsen Company, sebuah syarikat penyelidikan dan perundingan antarabangsa, mereka ada buat kajian dekat Malaysia dan mendapati dalam 10 orang, 9 orang ada masalah kurang tidur ataupun gangguan tidur. Jadi mana tak jadi microsleep, memang dah ada kajian. Betul lah tu Prof. Kan saya tak memandu dengan dalam jarak yang berjauhan seperti itu pun tak cukup tidur juga kan Betul. Cara hidup, saya rasa mungkin gaya hidup zaman sekarang ni dah berbeza dengan zaman dahulu ya Prof Betul. Okay. Memang saya setuju. Satu daripada gaya hidup kita, kalau kita tanya ramai mungkin tak tahulah bila kita tanya kan berapa ramai yang exercise hari-hari ataupun gerakan badan hari-hari. Ramai yang kata tak adalah doktor, tak ada masa nak exercise. Memang langsung dia tak exercise. Jadi exercise ni pun penting untuk tidur. Lah. Untuk dapatkan kualiti tidur. Okey, jadi kita punya aktiviti seharian itu juga mempengaruhi sebenarnya yang berlakunya microsleep ini. Okey, jadi susulan daripada situasi yang Prof kongsikan tadi, bila kita bawa kereta, saya rasa itu perkara yang memang sangat berkait dengan masyarakat kita pergi kerja. Sebab sekarang ni ramai juga Prof kan, kita lihat orang ni tinggal dekat Rawang contohnya, bekerja di KL. Tinggal dekat Seremban, kerja dekat KL sebagai contoh. Jadi mereka perlu memandu dalam jarak yang agak jauh setiap hari berulang-ulang kan. Dan macam Prof kata tadi, jalan raya pula monotonous kan, sama je semua lurus saja. Dan bagaimana pula untuk mengelakkan daripada kita rasa macam itulah, rasa mengantuk, rasa boring mungkin ketika memandu tu. Jadi mereka ni guna pula gadget yang ada kan. Mungkin kalau dengan muzik saya rasa tak ada masalah lagi. Tapi sekarang ni trennya memandu tengok TikTok contohnya. Kan, jadi adakah itu merupakan sebenarnya kita meletakkan diri kita ni dalam situasi yang agak bahaya? Jadi seperti yang dinyatakan oleh Natasha tadi, bila kita kata penggunaan handphone ketika membawa kenderaan, ini biasanya orang akan kaitkan dengan sikap kan, sikap manusia tu kan. Biasanya kita kata sikap manusia ni suka pakai handphone, suka buat ni buat tu kan. Tapi sebenarnya sikap ni juga ditentukan oleh tidur. Satu daripada faktor adalah fungsi prefrontal cortex ataupun bahagian depan kepala otak manusia ni. Kepala otak manusia ni dia yang akan buat macam-macam tabiat untuk mengambil risiko. Betul. Risiko tanpa memikir tentang apakah masalah yang akan timbul di jangka panjang. Sebab tu kalau kita lihat di Malaysia ni, bila berlaku kemalangan ni, dia menjurus kepada road bully. Road bully. Sebab orang ni tak dapat mengawal perasaan,
dan dia juga tidak dapat berfikir secara secara waras. Maksudnya dia tidak dapat berfikir secara waras untuk membuat satu keputusan bagaimana nak menyelesaikan masalah itu. Jadi orang-orang yang suka macam jadi road bully ni ataupun macam orang tahu menggunakan handphone tu bahaya. Semua orang tahu. Betul. Tapi pada permulaan bila dia memulakan perjalanan, dia dah bertekad dia tak nak sentuh phone. Tapi selepas sampai ke contohlah daripada Seremban dah sampai ke Nilai, dia dah berfikir, kenapa phone saya tak berbunyi ya? Dia akan angkat juga. Sebab itulah saya kata prefrontal cortex, bahagian depan kepala otak ni, kita akan membuat macam ragam untuk kita ambil handphone dan bercakap juga. Jadi tanpa kita sedari, itulah yang kita gunakan handphone, macam-macam dia orang buat dalam kereta. Jadi ini satu daripada sebab lah. Maksudnya niat kita tu belum tentu membuatkan kita berada dalam keadaan yang selamat lah sebenarnya, Prof, kan? Contohnya dia dalam memang betul. Tapi kalau dah sedar bahawa kita dah ada ciri-ciri ataupun tanda-tanda bahawa kita ada menghadapi microsleep, maksudnya banyak menguap ataupun kelopak mata rasa berat, ataupun kadang-kadang tersengguk-sengguk, kita dah nampak bahawa dah ada tanda-tanda bahawa kita akan tertidur sekejap. Maka seorang tu perlulah berhenti, cari satu kawasan yang di mana kawasan rehat dan rawat ataupun di tepi jalan yang lurus dan lapang supaya dia dapat berhenti sekejap. Kalau boleh tidur sebentar seperti apa yang Natasha kata tadi, kalau boleh nak ambil nap sekejap selama 10 hingga 20 minit. Ini juga boleh membantu dalam memulihkan kewaspadaan lah. Kewaspadaan ataupun dapatkan minum-minuman berkafein. Minum-minuman berkafein. Kafein ni boleh membantu meningkatkan kewaspadaan, tetapi kesannya tidak serta-merta lah, itulah masalahnya. Bila kita minum kopi itu bukannya serta-merta kita jadi fresh. Dia perlukan masa. Jadi kalau kita gabungkan dengan tidur sebentar dan juga minum kafein, itu untuk hasil yang lebih baik lah kalau kita nak mengelakkan daripada berlakunya kecelakaan ataupun kemalangan di jalan raya lah. Selain daripada itu, mungkin juga kita boleh segarkan diri, keluar daripada kenderaan, berjalan-jalan sebentar, atau cuci muka dengan air sejuk. Ada banyak yang kita boleh buat. Kita boleh kita boleh turunkan cermin tepi tu yang unwind screen tu, yang tepi tu. Tingkap tu supaya kita dapat angin masuk ke dalam daripada kita just hidup aircon saja sentiasa kan. Betul tu. Saya pun suka juga tu kan. Nak pula dia rasa macam masaj muka. Kena angin kat tepi tu, Prof. Jadi sebenarnya ada banyak cara ya untuk kita hilangkan rasa mengantuk kan, ataupun rasa selalunya orang kita selalu guna perkataan sangap. Macam nak ngantuk, asyik menguap je, Prof, kan? Okey, Prof, satu lagi. Adakah individu yang mempunyai masalah sleep apnea cenderung untuk lebih berisiko berdepan dengan microsleep ini? Bagaimana, Prof? Okey, jadi maksudnya apa yang ceritanya ni kalau seseorang tu ada masalah sleep apnea, ya? Ya. Okey, bagi mereka yang ada masalah sleep apnea ni, apa sebenarnya sleep apnea? Mungkin pendengar nak tahu dulu. Betul? Apa itu sleep apnea. Sleep apnea ni sebenarnya adalah satu keadaan di mana ketika tidur tu kita mungkin menghadapi masalah pernafasan. Ini disebabkan mungkin sebab kita berlebihan berat badan. Yang menghasilkan punca yang kita kurang dapat tidur dengan lena lah. Okey. Dan juga bila sleep apnea ni, kita kena tengok sleep apnea ni satu daripada gangguan tidur yang menyebabkan pernafasan tersekat dan kadang-kadang terhenti sebentar berulang kali semasa tidur. Macam orang Melayu kata tersedak. Macam bunyi macam tu. Dia tak boleh bernafas. Individu yang mempunyai masalah sleep apnea ni dia lebih berisiko berdepan dengan isu microsleep. Ini mengakibatkan tidur dia yang berkualiti rendah, menyebabkan dia rasa mengantuk lah.
yang berlebihan pada siang hari. Jadi rasa mengantuk yang kronik inilah yang meningkatkan kebarangkalian terjadinya microsleep pada waktu-waktu yang tidak dijangka, termasuk ketika sedang melakukan aktiviti yang memerlukan kewaspadaan lah, seperti memandu, menunggang motosikal dan ketika bekerja lah. Selain daripada sleep apnea, ada banyak lagi gangguan tidur yang lain yang boleh mengakibatkan kebarangkalian terjadinya microsleep. Jadi sleep apnea tu cuma satu je, tapi ada lebih kurang 79 lagi. Oh, banyak betul ni, Prof. Banyak betul tu. Ya. Antaranya, Prof, yang biasanya berlaku dalam masyarakat kita, apa antaranya? Antara masalah yang kerap saya lihat dalam pengalaman saya adalah berdengkur kuat. Jadi orang menganggap bahawa berdengkur ni adalah perkara biasa. Tapi berdengkur ni sebenarnya bukan perkara biasa. Sebenarnya dia adalah gangguan tidur. Dia menyekat oksigen dalam badan yang mengakibatkan dia kurang oksigen dalam badan selama 8 jam tidur tu. Keesokan paginya dia akan rasa memang letih, lesu dan penat. Ini biasa. Lepas tu kedua ialah yang paling ketara dengan orang di Malaysia ni adalah insomnia. Insomnia ni adalah satu perkara di mana bila kita terlantar di katil, patutnya dalam masa 10 minit kita dah tidur. Tapi banyak kes-kes orang terlantar di katil, tapi dia punya fikiran dah pergi 20 tahun ke belakang. Betul. Fikir pasal isu-isu keluarga, Maksudnya Prof, dia hanya terlantar saja. Matanya tidak pejam. Matanya tak pejam. Dia dah berfikir 20 tahun ke belakang ataupun 20 tahun ke depan. Maksudnya dia risau, dia bimbang. Jadi maka dia tak dapat tidur. Tetapi ada juga kes-kes insomnia ni, dia dapat tidur cepat. Tapi tengah-tengah malam tu dia bangun, dia tak fikir balik, alamak, kunci belakang bernama dah tutup ke belum. Kenapa kunci belakang? Pintu belakang tu dah tutup ke belum? Iyalah, betul. Handphone, komputer dah off ke tidak? Macam tu, benda-benda yang berkaitan dengan kerja tu mengganggu tidur dia. Baik, jadi salah satunya adalah insomnia. Ya, Prof. Tapi kan, Prof, kalau orang tu ada anxiety yang akan menyebabkan dia susah nak tidur, adakah salah satu juga sebenarnya yang turut menjadi punca ataupun faktor? Ya, sebenarnya masalah seperti anxiety ini semua adalah masalah-masalah yang sering berlaku. Kadang-kadang disebabkan juga hormon imbalance ataupun keadaan hormon yang tidak balance. Sebab satu daripada sebabnya penggunaan alat-alat peranti yang banyak. Maksudnya hari ini kan dalam dunia moden ni banyak yang menggunakan handphone, banyak social media, TikTok, Toktik, YouTube, macam-macam. Jadi dia banyak terdedah kepada blue light ataupun cahaya biru yang juga mengakibatkan keadaan anxiety lah. Dia ada banyak sebab, tapi ini satu dari sebabnya lah yang saya boleh ceritakan lah. Jadi kalau kita lihat hari ini anak-anak muda, lebih banyak kes anxiety, stres, berkaitan dengan isu-isu yang mengganggu sistem kognitif mereka. Kenapa? Sebab kalau kita lihat macam saya ni, saya dah menjangkau umur hampir 59 sekarang. Okey, jadi memang masa saya dulu, masa kecil-kecil dulu memang tak ada lah handphone, komputer semua. Ya. Tapi hari ini kanak-kanak yang ataupun bayi yang lahir hari ini, dari awal dia dah mula bila lahir saja dia minta iPhone 14 dekat ibu. Anak bertuah betul. Betul, anak kecil dah tahu semua. Dia boleh buat konten dekat social media. Jadi kenapa tak dia terjejas dengan lampu biru ni? Mestilah dia akan terjejas. Betul. Maksudnya mereka dah terdedah dari awal lagi ya, sejak kelahiran lagi dah terdedah dah dengan gadget dan juga lampu biru ini. Okey, jadi itu kita kena kurangkan penggunaan lampu biru ataupun teknologi. Tapi kita tak boleh lari daripada penggunaan teknologi. Betul. Saya pun banyak menggunakan teknologi, tapi saya cuba balancekan dengan aktiviti-aktiviti yang dapat memperbaiki gaya hidup saya lah contohnya.
cara dia lah. Okey, ya, jadi kena sentiasa seimbangkan, jangan berlebih-lebih. Itu yang paling penting sekali. Baik, jadi Prof, kita dah tahu dah ya tentang punca bagaimana microslip ini berlaku. Dia bukanlah penyakit tapi ia adalah gejala yang boleh kena pada semua orang ya, berpotensi untuk kena microslip. Jadi secara ringkas Prof, adakah microslip ni sebenarnya boleh dirawat ataupun sebenarnya tidak? Bagaimana Prof? Sebenarnya boleh dirawat. Cuma kita kena balik kepada kita kena nak merawat ni, kita kena tengok dulu yang pertama, ada tak seseorang tu menghadapi masalah untuk sukar tidur sebelah malam ataupun ada masalah-masalah berdengkur, maksudnya dia dah ada masalah gangguan tidur. Gangguan tidur. Jadi kita kena betulkan masalah gangguan tidur tu. Lepas tu kita kena tengok juga dia cukup tidur atau tidak, dapat dapat kualiti tidur dan dapat jumlah jam, iaitu sekurang-kurangnya 8 jam satu malam untuk tidur. Tapi hari ini kalau kita Google dalam internet, dia akan tulis 7 hingga 9 jam. Tapi 7 jam tu kalau tanya saya, dalam pengalaman saya, 7 jam tu setakat nak hidup nyawa ikan bolehlah. Tapi tak boleh berdapat buat prestasi yang baik. Sebab Tuhan dah menentukan bahawa manusia ni dia perlukan 8 jam tidur. Kita dah satu hari tu dah dibagi kepada 3. 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam perlu spend time dengan family. Kalau waktu kerja tu bertambah tak apa, tapi jangan melebihi 12 jam. Jadi ini semua kita kena beri pendidikan lah. Yang paling sekarang ni saya rasa perlu ialah pendidikan tentang keperluan mengetahui tentang kepentingan tidur, higien tidur yang baik, dan juga penggunaan peranti ini perlu dihadkan. Itu kita kena faham. Jadi kalau kita lihat selain daripada mendapatkan tidur yang mencukup tu, saya juga syorkan mengamal gaya hidup yang sihat. Amalkan gaya hidup sihat dengan jadual tidur yang teratur. Maksudnya kalau kita tidur pukul 9 malam, sebenarnya 9 malam ni lepas waktu isyak ni, sebenarnya waktu yang terbaik untuk kita tidur. Dan bangun tapi pagi. Hari ini ramai yang tidur pukul 12.01 pagi. Tidur dah pagi ya, Prof ya? Itu dah pagi, saya suruh tidur malam. Baik, jadi itu dia perkongsian ya daripada ataupun tip ya daripada Prof ya tentang bagaimana antaralah tip ataupun cara ya untuk kita rawat sebenarnya ya microslip ini. Jangan jadikan diri kita sendiri antara mangsa kepada gejala microslip ini. Baik, Prof, ini saja masa yang kita ada sebenarnya. Ada banyak sangat soalan yang kita nak ajukan kepada Prof ya. Apapun terima kasih ya untuk ilmu-ilmu yang dikongsikan tadi. Itu tadi Profesor Dr. Louis Adai Kalam yang merupakan Presiden dari Persatuan Sleep Apnea Malaysia. Terima kasih sekali lagi kita ucap kepada Prof, dan kita akan kembali semula selepas ini. Terus saja setia dengarkan kami bernama radio untuk anda. Okey, terima kasih.